kembali dalam JRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya melihat sekarang ini antara isu yang dimainkan oleh mereka yang sengaja mencipta satu naratif yang jahat terhadap usaha pemulihan yang telah dilakukan serta diperakui oleh RCI dengan penuh berhati-hati dan memastikan risiko itu tidak berlaku. Maka saya ingin menjelaskan satu isu yang dimainkan, iaitu mengatakan bahawa tamat tempoh sukuk yang siri 1 yang diterbitkan pada tahun 2019, Mei 2019, yang tamat tempohnya pada 2026 Mei baru ini, yang bernilai 12.5 bilion itu dikatakan telah gagal disempurnakan oleh UJSB. Tapi ramai yang tidak tahu bahawa cara penembusan sukuk itu yang tamat pada 20 bulan Mei 2026 adalah melalui dua kaedah, iaitu menyerahkan semula dua aset, iaitu tanah TRX dan ladang di Sarawak, yang keduanya bernilai 960 juta lebih, dikembalikan kepada tabung haji, dan baki 11.5 bilion lebih kurang telah distrukturkan semula ataupun dibiayai semula melalui penerbitan sukuk yang baru, dan telah dipanjangkan tempoh sukuk yang baru itu sehingga 2036 ataupun 10 tahun tempoh matang. Sukuk itu pula adalah sukuk yang diterbitkan secara berkupon. Ini maksudnya pada setiap tahun sepanjang 10 tahun itu, tabung haji akan menerima 3.85% yang kalau dinilaikan hampir 440 juta setahun. Dan tamat tempoh 10 tahun, tabung haji akan dapat prinsipalnya, iaitu 11.5 bilion. Jadi tidak timbul di sini sangkaan jahat dan mainan naratif jahat yang diperbesar-besarkan tanpa ada apa-apa ilmu pun tentang isu ini. Kononnya UJSP gagal menebus sukuk itu balik kepada tabung haji yang bernilai 12.5 bilion, maka yang dapat hanya 900 juta. Macam mana tabung haji ini dianggap macam akan kerugian dan hilang, ya, yang 12.5 bilion itu. Sebenarnya mereka ketinggalan kereta api dengan perkembangan baru ini, dan penstrukturan semula itu telah pun dipersetujui, dan tabung haji tidak rugi apa-apa. Tabung haji kekal untuk menerima 11.5 bilion baki itu, malah tabung haji akan dapat sukuk baru yang berkupon, di mana pada hujung tahun sekitar 3.85%, lebih kurang 440 juta akan diterima oleh tabung haji, dan pada tempoh matang 2036 dia akan dapat balik prinsipal bakinya 11.5 bilion. Di mana yang tabung haji rugi? Di mana yang kata kita berdiam diri, membiarkan tabung haji ini
yang sepatutnya dapat 12.5 bilion hanya dapat 900 juta, ada yang kata 500 juta. Mana lagi yang lain? Dah tamat dah tempoh. Ini bukan kita buat syarikat kecil-kecil. Ini adalah obligasi tanggungjawab kerajaan. Kerajaan dan UJSB adalah satu syarikat, ada dua mandat dia. Satu mandat dia adalah memulihkan aset-aset tabung haji yang sakit, yang kita sebut nilai dia itu secara premium telah diberikan 10 bilion itu, wahal sakit itu dalam 9 bilion. Dan satu lagi mandat dia ialah apa? Memulangkan balik kepada tabung haji sukuk, menebuskan sukuk. Jadi kedua-dua itu tetap menjadi satu tanggungjawab dan kerajaan kena pastikan benda itu berlaku sebab UJSB adalah Special Purpose Vehicle yang duduk di bawah Kementerian Kewangan Incorporated. Siapa saja jadi Kementerian Kewangan dalam hal ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Kewangan, juga Datuk Seri Amir Hamzah sebagai Menteri Kewangan, mereka tetap committed untuk memastikan isu ini tidak akan merugikan tabung haji untuk menyelamatkan kesejahteraan 9 juta para pendeposit yang akan melakukan ibadat haji ataupun nak menabung di dalam tabung haji. Jangan lagi main naratif yang jahat ini. Dengar baik-baik apa yang telah saya jelaskan dan sebarkan. Inilah hakikat sebenarnya yang ditimbulkan isu tamat tempoh sukuk. Tabung haji hanya dapat 500 juta, 900 juta. Tapi mereka tidak menceritakan pembiayaan semula yang sebenarnya adalah satu obligasi kerajaan untuk melunaskan apa sahaja perjanjian yang dibuat, khususnya kepada agensi yang ada kepentingan besar kepada negara seperti tabung haji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.